Sehari berapa kilo kak ikan patin? Satu hari boleh habis pecah dalam 500 ketul lah. 500 ketul? Ini untuk bagian kepala dia. Oh, kepala dia. Okey. Mula-mula aku pelik juga. Weh, orang Melaka makan patin tempoyak juga kan? Hello. Testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up geng? Okey, hari ni aku ada dekat kawasan Bukit Katil. Aku nak makan ni patin tempoyak yang ada dekat ni. Disaf Patin Tempoyak Ori Sungai Pahang. Kalau korang nak tahu apa lagi menu-menu yang ada dijualkan dekat sini, teruskan menonton video ni sampai habis. Dan jangan lupa geng untuk subscribe dulu YouTube channel Fadil Babe Studios. Jom aku bawa korang tengok dia punya lauk-lauk. Inilah dia bahagian dalam kedai makan Disaf Ikan Patin Ori Sungai Pahang ni. Untuk dia punya tempat makan dia ada sediakan meja panjang, ada meja untuk couple pun ada. Dan apa aku boleh kata, dia punya seating dia memang banyak lah Kalau korang datang ramai-ramai satu family 4, 5, 6 orang pun tak ada masalah pun untuk korang makan sekali. Jom kita tengok dia punya lauk-lauk. Banyak weh selection lauk-lauk dia. Aku tengok tadi asam pedas saja ada macam-macam jenis. Ada ikan kembung, ikan pari, ikan baung pun ada dia buatkan asam pedas. Lepas tu masak lemak pun ada macam-macam jenis juga. Selain daripada patin tempoyak punya hidangan kan. Oh, yang ini tak boleh miss. Dia punya tempoyak pucuk ubi. Confirm kena ambil punya. Untuk dia punya asam pedas dekat sana. Ini dia punya masak lemak. Dia punya nasi pun korang boleh ambil dekat sini, pinggan-pinggan. Kalau korang nak kepala ikan pun ada. Ini asam pedas dan dia punya selection lauk-lauk. Belah sini pun banyak juga. Memang heaven babe. Okeylah, aku nak tengok dia punya patin tempoyak pula. Jom, untuk patin tempoyak korang kena order dekat sini. Nampak tu, besar dia tulis tu. Order dan pick up patin tempoyak dekat sini. Dekat atas tu korang boleh pilih patin tempoyak Ori Sungai Jerantut. Assalamualaikum kak. Sihat kak Panas Panas hari ni kak. Ikan apa kak ada untuk tempoyak ni? Kita ada patin dengan baung. Patin dengan baung. Dua jenis tu Dua jenis tu. Okey. Kalau kata nak tilapia, request lah. Untuk ikan tu boleh pilih kepala, badan, ekor Betul. Okay. Macam ni kalau ni untuk baung. Baung Kita tengoklah saiz dia kan. Ni satu potong ni kalau 18 dia RM20 macam tu. 18 ke RM20. Ya. Biasa masak dia tu berapa lama kak tu? Kalau ikan tu? Baung ni dia ada lama sikit, dalam 20 minit macam tu. Sebab apa dia lama tu? Sebab dia punya isi dia tu ada pejal. Pejal sikit Pejal. Pejal betul. Dia beza sangat dengan patin. Kalau patin kat sampai 10 minit dah siap. Oh, okey. Kalau patin seketul berapa kak? Seketul dalam 20 hingga 24. 20-24 Sebab saiz dia besar sikit Saiz dia besar dia. Saya masak asing ni. Oh, masak asing. Sebabnya nak elakkan dia daripada pecah. Pecah Patin ni dia sensitif sangat. Dia tak boleh, dia memang tak boleh apa? Ganas-ganas nanti dia hancur Sehari berapa kilo kak ikan patin? Satu hari boleh habis pecah dalam 500. Tak, satu ketul lah. 500 ketul? Okey. Boleh habis lah. Kata kita sekolah ni lagilah. Lagi banyak permintaan Alhamdulillah. Ini untuk bagian kepala dia. Oh, kepala dia Okey. Daun kesum tu yang buat wangi tu. Okey geng, untuk tempoyak dekat sini memang dia orang gunakan durian yang betul lah. Dan untuk dia punya orang kata apa, paste tempoyak tu kan, dia orang buat sendiri. Bukan ambil daripada kilang-kilang ke, tak ada. Owner memang anak Jati Pahang punya. Korang jangan risaulah. Oh, dekat sini pun ada stesen untuk dia punya ulam-ulam. Ini ada dia punya harga-harga ulam ni. Macam-macam jenis lah, korang ambil je. Lepas tu dia pun ada cencaluk. Sedap ni caluk ni. Caluk sos Thai pun ada. Tempoyak. Ini dia punya tempoyak. Geng. Dekat sini pun dia orang ada sediakan ikan bakar juga. Aku dah cakap dah. Dia punya lauk-lauk dekat sini memang banyak pilihan. Bukan patin tempoyak saja. Okeylah, sembang panjang-panjang pun tak guna. Jomlah
kita makan. Okey, baik bang. Ni pais baung. Pais baung. Seperti yang di-request kan. Special request ni. Okey, terima kasih. Lepas tu ni apa? Sambal Queenie. buah queenie. Buah queenie. Cik rasa dah. Okey. Dan jarang ada sebab dia musim kan eh. Musim Okey geng, ini aku special request dekat akak tu. Pais baung. Biasa orang tak makan pais baung kan. Orang makan patin. Pais patin. Ni pais baung. Kita order lain sikit lah. Oh lama. Panas lagi ni. Panas. Special request. Tu dia. Wah, sedap betul bau dia. Okey geng, inilah dia lauk-lauk yang aku dah ambil kan. Ada asam pedas. Ini dia punya asam pedas parit Jawa. Tak apa, kejap lagi kita rasalah Lepas tu, untuk dia punya patin tempoyak, aku ambil bahagian ekor. Aku suka bahagian ekor ni sebab dia besar. Dia punya harga dia daripada 22 ke 26 ringgit macam tu kot. Dia orang ada sediakan senarai harga siap-siap. Lepas tu aku pun ambil jugalah dia punya ulam-ulaman gini. Lepas tu ini dengan dia punya daging salai masak lomak. Boleh tahan pekat juga dia punya daging salai masak lomak ni. Sebelum aku rasa dia punya pais baung ni sebab dia panas lagi kan. Aku nak try dululah dia punya patin tempoyak. Dan sebelum kita makan dia punya patin tempoyak ni, kita basah tekak dululah. Cuaca hari ni dekat Melaka memang panas babe. Dan aku baru dapat tahu lepas dah duduk dekat meja ni, diorang pun ada satu lagi bahagian ruang tempat makan lah. Dekat bahagian dalam. Bahagian dalam tu ada aircon. So korang tak payah berpeluh-peluh duduk dekat luar ni. Tapi kalau cuaca sejuk tak ada hal lah. Bismillah. Wah. Okey, tiba masanya untuk kita try dia punya patin tempoyak. Dia punya kuah dia nampak pekat kan. Kita rasa dulu. Bismillah. Power. Wah. Ini karakter kuah patin tempoyak yang aku suka geng. Ada orang suka patin tempoyak yang lebih kepada rasa yang masam dan juga manis kan. Tapi yang ada dekat sini kuah patin tempoyak dia sedikit masam dan pedas. Power. Rasa masam tempoyak tu masih ada lagi. Kita ambil sikit, isikan patin ni. Owner kata dia seminggu 2 kali pergi ke Sungai Jerantut untuk ambilkan bekalan ikan patin ni. Maksudnya dia dapat kekalkan kesegaran lah ikan ni Tak adalah orang kata apa, tunggu berminggu-minggu kan ikan dekat dalam peti ais. Tuang sikit dia punya kuah patin tempoyak ni. Ini ada daun salam. Ambil sikit daun salam. Jomlah kita makan. Sekarang ni dah nak masuk pukul 1. Orang pun dah makin ramai dah. Tadi waktu aku datang kita pukul 11.45 pagi. Tak ramai lagi orang. Bismillah. Aku suka kuah dia tengah-tengah. Dia tak pekat sangat, dia tak cair sangat kan. Korang still boleh hirup lah. Mula-mula aku pelik juga. Orang Melaka makan patin tempoyak juga kan. Dan tadi Kak Rozi ada sharekan sikit lah. Dia kata paling banyak dia pernah jual is 500 ketul ikan patin tempoyak ni. Power babe. Ini ada cencaluk. Lama aku tak makan cencaluk ni. Strong babe cencaluk dia. Untuk pilihan lauk dekat sini memang banyak. Mula-mula aku ingatkan dia orang jual patin tempoyak je kan. Rupanya banyak lauk-lauk kampung yang lain lah. Untuk dia punya ikan patin ni memang fresh. Tak ada bau-bau bau-bau tanah tu tak ada dah. Tapi memang dia punya kuah ni, kuah patin tempoyak ni dia masam pedas-pedas gitulah. Rasa pedas dia ni seimbang dengan rasa masam tu. Aku kurang sikit kalau kedai tu jualkan kuah patin tempoyak tu manis. Yang ni ada lah manis dia tu, tapi dia lebih dominan kepada rasa yang pedas. Okey, sekarang aku nak rasa pula
Dia punya asam pedas. Aku ambil ni asam pedas jenahak. Jenahak bukan ikan murah-murah Rasa sikit asam pedas perik Jawa kat sini. Bismillah. Oh lama. Weh, aku tak salah kedai lah. Asam pedas dah cukup rasa. Masin cukup, pedas cukup. Lepas tu dia ada letakkan ni daun kasum ni buat sedap ni. Kau nampak? Daun kasum tu jadi penyedap dia. Kalau tak ada daun kasum tu, kuranglah rasa dia. Maka bukanlah asam pedas perik Jawa, betul tak? Kan? Ikan jenahak pun fresh. So selain daripada dia punya patin tempoyak, korang pun kena try dia punya asam pedas perik Jawa ni. Power weh. Okay geng, sekarang aku nak try pula dia punya pais baung. Oh panas. Cantik lagi isi dia. Untuk isi ikan baung ni kenyal-kenyal, dia pejal-pejal sikit. Sebab tu bila aku minta, aku request pais baung ni, akak tu cakap, oh lambat sikit lah sebab nak tunggu dia masak dia ni, ambil masa. Kita rasa dulu. Bismillah. Padu. Dia punya kuah pais ni memang pekat babe. Isi bawang ni memang totally berbeza dengan isi patin tu. Patin dia lembut. Sebelum aku tamatkan video ni, aku nak rasa jugalah dia punya daging salai masak lomak. Kita rasa dulu. Bismillah. Oh, okey. Pedas juga dia punya kuah masak lomak ni. Ini dia punya daging salai. Wow, lembut. Untuk dia punya rasa smoky ni, dia tak kuat sangat. Rasa smoky ada, tapi tidak terlalu menonjol. Dan untuk dia punya daging salai ni, diorang potongkan saiz yang berbeza-beza lah Ada tebal, ada nipis. Okey, yang ni daging ni lihat sikit. Tapi yang lain tadi aku makan lembut. Ini dia kata ada sambal buah quinin. Ini memang susah dapat sebab ikut musim. Wah. Buah quinin ni dia masam manis. Podah babe demi sambal ni Okey. Ini last. Aku nak rasa dia orang punya bubur kacang hijau durian. Dulu kalau musim durian, mak aku selalu buat ni. Mana? Untuk dia punya bubur kacang hijau durian ni, dia tukar-tukar. Ada hari yang ada hari yang tak ada. Hari yang tak ada tu aku tak pasti dia orang ada hidangkan bubur apa. Okey guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak sharekan dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Aku pun ada buatkan satu video vlog yang mana aku gabungkan beberapa tempat dekat negeri Melaka ni. Kalau korang belum lagi tengok video tu, korang boleh tengok dekat ruangan playlist. So far aku rasa kedai makan ni memang kena dengan selera aku. Mula-mula tu aku skeptikal jugalah sebab dekat Melaka ada orang jual patin tempoyak. Orang Melaka makan ke patin tempoyak kan? Tapi bila dah rasa, dengan aku pun sangkut babe. Serius, untuk dia punya patin tempoyak, mau tu rasa yang masam dan pedas. Dia punya asam pedas perik Jawa dia memang tip top, memang padu betul. So siapa-siapa warga Melaka yang mencari orang kata kelainan lah, dah bosan pergi tempat-tempat yang biasa tu, korang boleh datang makan dekat Disaf Ikan Patin Ori Sungai Pahang. Owner memang anak jati Pahang. So daripada segi rasa dia tu, korang jangan risaulah Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. Okey geng, aku nak habiskan sikit lagi aku punya ikan patin ni. Apapun semua hidangan yang aku dah try hari ni memang mantap, memang padu gila babe. Padu Babe.